Inilah jasad yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas perang Uhud, seorang wanita Quraisy bernama Sulafah binti Sa'ad bersumpah untuk membalas dendam atas kematian suami. Dia menawarkan hadiah kepada sesiapa yang berjaya menangkap Asim bin Thabit, sahabat yang telah membunuh suaminya. Tidak lama kemudian, Rasulullah SAW mengutus 6 orang sahabat dalam satu misi rahsia dan memilih Asim sebagai ketua. Namun di tengah perjalanan, mereka diserang hendap oleh kaum Huzail. Asim segera menghunus pedangnya dan berdoa, "Ya Allah, aku berjuang demi agamamu. Lindungilah jasadku, jangan biarkan ia dijamah oleh musuhmu dalam pertempuran yang sengit." Asim akhirnya gugur syahid. Tetapi ketika kaum Huzail cuba mendekati jasadnya, tiba-tiba muncul gerombolan serangga besar yang menyerang mereka, melindungi tubuh Asim daripada disentuh. Mereka mencuba berulang kali, namun tetap gagal. Akhirnya mereka memutuskan untuk menunggu sehingga malam. Namun malam itu langit mengamuk, kilat menyambar, hujan mencurah-curah dan banjir melanda kawasan tersebut. Keesokan paginya kaum Huzail kembali mencari jasad Asim. Namun jasad itu telah hilang. Asim bin Thabit, seorang syuhada yang jasadnya dijaga langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu benar-benar sayang kepada Rasulullah SAW, tekan butang suka sekarang dan tulis di ruangan komen Allah Maha Besar.